Assalamualaikum bang. Salam. Saya nak beli kereta yang harga 20,000 tapi nak 10 biji. Oi, 10 biji. Bukan setakat 10 biji. Kita ada 50 biji. Kalau tak percaya, jom. Okey bang, first kita ada Volkswagen Passat. Harga asal 25. Tak apa, saya nak bagi 20,000 je. Next, kita ada lagi Volkswagen Jetta. Harga 25 juga. Tapi hari ni kita nak bagi 20,000 je. Next, kita ada lagi Passat. Harga pun sama. Yang ni mahal sikit, 27. Tapi tak apa geng. Saya nak jual dengan harga 20,000 juga geng. Oh, hei, kau buat apa? Next, kita ada lagi Honda CVFD. Yang ni harga asal 35. Kita nak jual harga 20,000 je geng. Kau tak minat lagi? Next, kita ada lagi Audi A4. Yang ni pun sama juga geng. Harga... Saya tak ada masa bang. Boleh. Nak laju kan? Okay. Audi A4, 20,000. Toyota Altis, 20,000. Ada lagi. Ni, Vios, Dugong, 20,000 juga geng. Ada lagi. Persona, 20,000 juga. Ada lagi. Sebiji lagi geng. Yang ni pun sama, harga asal 25, kita nak bagi 20 je. Next, jom. Wait a minute. Apa? Nak pakai SUV? Ada, kita ada juga. Ezora. Ni, Ezora lagi. 20,000 je. Ada lagi, kau nak lagi? Ada, ni 20,000. 20,000. Saya abang, saya tak ada masa abang. Boleh Nak cepat lagi? Jom. Ni, kau tengok ni. Sampai dekat Kia tu, harga dia 20,000 saja. Jom, ada lagi. 20,000. Next, ada lagi, jom. Puas lagi? Nak tengok sedan lagi? Ada ni. 1, 2, 3, 4 sampai belakang sana tu. Harga dia 20,000 saja. Jom. Ada lagi geng. Korang tengok ni. Harga dia gila-gila kau. Tapi sekarang kita nak jual harga dia 20,000 je. Korang tak percaya? Datang AXP World sekarang. Next, kita ada lagi Nissan Almera. 20,000. Ada lagi Myvi. Korang mencari hatchback? Ada. Sepanjang-panjang sampai belakang sana. 20,000 je geng. Tak percaya? Nak lagi? Jom. Apa? Kau nak pakai lagi kereta yang besar, yang nampak cantik? Ada. Mitsubishi Grandis, 20,000. Tauren, 20,000. Innova, 20,000. Ezora, 20,000. Honda Rush. What? Kalau korang berminat, cepat datang ke AXP World. Korang nak yang lagi murah? Ada. Okay, korang tengok kereta ni. Toyota Innova. Harga dia 17,000. Tapi, korang bagi dekat Panji 16,000 sahaja. Siap puspakom dan tukar nama. Korang boleh bawa balik kereta ni. Kalau korang berminat, nak tahu full detail kereta-kereta yang Panji review tadi, see you at YouTube AXP World. Assalamualaikum.